Okey. Kita ke spot yang seterusnya. Buka nombor 4. Buka nombor 4. Ni kita pergi buka nombor 4 Ni angkat mopan. Sekarang ni kita meranduk tapi nurung air. Tak apa lah. Dak letih ingat. Balik lagi ya biru muka. Tu, akak je bahan ikan dah. Tu. Apa pegang ikan dah. Ambu dah. Nak balik. Api tengok ikan jadi balik. Ikan banyak. Allah mutih. Tu. Oh, tu tengok. Oh, mutih ah. Oh, tu. Oh, tu. Bawah tu ada dia. Tu. Nak balik jadi tak jadi balik. Pasal ikan banyak tu. Alhamdulillah. Rezeki. Alhamdulillah. Ikan sangat banyak. Ni baru betul main ikan gini. Ikan saiz sedap. Saiz memang sedap makan. Kelapang. Ni perah ni kalau nak kena kalau ada ke sahabat-sahabat nak kena. Ni perah nama dia gini. Jadi ekor tanda hitam belakang, sirip merah. Dia kalau dia tengok molek tokor ni terbu. Apa terbu dia comel lagi. Ekor lapang rasa orang kenal lah lapang ni. Ekor merah ni lapang lah. Betul. Ni perah memang banyak. Ginilah kalau sungai kita tak tercemar, tak ada orang main pelik-pelik, maka kalau kita muka memang seronok. Ginilah. Jangan pula kata ikan kan habis, muka dak habis. Dak habis. Kalau muka memang dak habis. Ada di dalam sejarah negara mana-mana pun muka habis kan ada. Makin bertambah ada. Bak kita ambil tok-tok dia dah. Tok-tok dak produktif dah. Ada lagi tinggal. Hok alu-alu kita dah ambil. Alu-alu bak buka ni mati rasa. Jadi hok alu-alu tu dia akan tu lah. Dia akan biak lah. Lagi musim-musim hujan lagi dia telur. Maka pusingan tu tak putus lah. Ada sokma. Dia akan ada sokma. Ni kalau main hok pelik-pelik tu, hok jadi habis ni tak ada benda satu. Mati jadi mati. Apa habis? Hok besar, hok kecil habis. Kalau gini insya-Allah tak akan habis. Tak payah mandi dah kita. Tak tu. Waktu sejuk ni, ambil sejuk ni. Ni. Ambil buat nanang dah. Sekarang kita clear. Kita clear lah.